Ada satu katil tu memang kalau patient kita orang jarang boleh getting better lah. Maksudnya tak boleh step down lah. Dia dah step down. Tak boleh further step tak down boleh nak lagi. further step down. Main pada acute tu nak transfer ke subacute ke apa tu susah. Satu katil lah. Ada satu tu I notice lah pattern. I kata aduh dalam hati lah, tapi I tak share this to my junior what not. Dia kata macam ke katil ni. And one of my plan waktu tu I Syirik kata sangat. I pernah one of my plan kata you transfer katil lain lah. I suruh tu transfer katil lain. Lepas tu survive. It just happen that dia survive lah. Tapi tak adalah kata Yelah, ada kaitan yelah. tak. Meaning as a part of my management pun I rasa macam tak apalah, why don't kita just transfer katil lah. Yelah, dia benefit of doubt kan. Benefit of doubt. Benefit Kita rasa of macam kan. Tapi nobody like question apa nak transfer katil ni, bukan scientific management. Betul. Tapi it's just tak apalah, transfer lah katil tu, yang tu nampak cantik sikit saja bagi reasoning. Lepas tu yang cantik tu kau pindahkan. Biar kosong. Oh okay. Biar kosong. Lepas tu yang mana yang foreigner yang speak part tak ada tu sebab katil tak cukup. Katil tak cukup. Yang confirm macam tak nak bayar tu katil tak cukup. Yang mana now condition tak berapa cantik dan kita tak situ lah. And fair enough, memang ditolerate. I see. Memang ditolerate. Interesting weh.